menghasilkan video produk viral untuk TikTok dan Reels. Ada sekian tak apa, tak ada masalah. First time ke second time ke, sebab bagi saya yang ni, saya anggap semua orang baru je, senang. So saya akan ajar step by step daripada awal. Okay, untuk kelas hari ni kita untuk menghasilkan video produk viral TikTok dan Reels. Okay, kita mulakan. Okay, untuk objektif kelas kita malam ni adalah untuk menghasilkan video pendek AI menggunakan teknik hook, storytelling dan siap upload lah. Maknanya upload ke TikTok masing-masing ataupun kalau tak nak upload pun boleh simpan video tu. So untuk aplikasi yang kita gunakan hari ni kita memerlukan ChatGPT dan juga Google Flow. Okay. Yang mana tak tahu Google Flow tu, sekejap lagi saya akan tunjuk Google Flow macam mana. ChatGPT saya rasa semua dah familiar, betul tak? Ke ada yang tak pernah lagi buka ChatGPT? Senyap je. Saya tanya ramai, semua tahu ChatGPT? Pernah guna ChatGPT? Tahu coach, tahu. Okay. Saya nak minta ada respons sikit sebab kalau tidak nanti saya macam saya tak tahu tahu ke tak tahu ke kan. Sebab macam saya tadi saya beranggapan semua adalah baru. Sorry coach. Alright. Okay. Untuk video pendek ini, menghasilkan video pendek menggunakan AI secara cepat dan efisien. Untuk teknik hook adalah memahami teknik hook video untuk menahan perhatian penonton, di mana sebagai contoh jika anda buka satu video itu berkesan untuk anda tengok sampai habis ataupun tidak. Untuk storytelling, membuat storytelling pendek yang menarik dan beremosi sebagai contoh macam iklan. Iklan lah. Dia ada jalan cerita dan dia mengeluarkan emosi dari situ. Untuk yang keempat tu menghasilkan video promosi, saya upload ke dalam platform media sosial. Yang ni macam saya cakap tadi, kalau kita tak upload pun tak apa atau nak simpan sebagai rujukan dulu sebelum. Okey, bagus. Okey Jarvin, terima kasih. Okey, pengenalan kepada video marketing. Okey. Short video priority, iaitu kenapa short video sangat penting. Format ini mendominasi perhatian pengguna dan menjadi pilihan utama untuk algoritma platform. Yang kedua, algoritma TikTok. Cara algoritma ini bekerja adalah fokus kepada retention rate dan interaction. Video yang di swipe away akan cepat dipush ke bawah. Bila kita tengok video tu kita tak berkenan je, kita swipe, dia akan tendanglah video tu ke bawah dan ke bawah. Okay, attention span adalah perhatian pengguna sangat pendek. Jika tidak hook dalam masa saat pertama, mereka akan terus scroll lah. Ini yang saya cakap tadi. Dia punya hook tu, kena ada kick video tu untuk starting. Sebagai contoh, macam kita buat intro dulu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi anda akan tengok macam mana cara yang betul. Ini formula untuk mendapatkan video viral. Formula dia adalah hook untuk dapat dalam perhatian dalam masa 3 saat pertama. Kita kena cari masalah yang apa penonton kita, apa yang bakal pelanggan kita tu, apa yang kita nak. Lepas tu kita cari dia punya penyelesaian. Kita tengok demo. Yang ketiga adalah arahan jelas untuk langkah seterusnya, call to action. Okay, setakat ni faham untuk ni? Slide ni tak panjang Faham coach. Okay. Ini adalah contoh lengkap. Yang pertama, untuk hook. Bagi contoh kan. Nak startingkan video tu, kita pakai ayat, jangan beli sebelum tengok ni. Ni contoh ayat dia. Lepas tu yang kedua macam ramai tak tahu. Lepas tu adalah lagi a few yang ni. Contoh skrip ni kita boleh hasilkan dekat ChatGPT sebagai contoh. Contohlah kita minta ayat hook daripada ChatGPT. Ni saya nak minta
boleh buat pelanggan menonton video sampai habis. Okey. Kita buat 10 lah. So, kita minta dia buat. Ni adalah contoh-contoh dia. Sebagai contoh, jangan skip video ni. Apa yang saya akan tunjukkan di hujung video boleh ubah cara anda bekerja selama-lamanya. 90% orang membuat kesilapan setiap hari tanpa kita sedar. Adakah anda salah seorang daripada mereka? Ini adalah contoh-contoh ni saya akan letak di dalam in-call message sebagai contoh. Okay. Okay, dapat lah. Terus saya akan pergi kepada slide balik semula. Okay. Saya tunjuk contoh ayat-ayat macam mana kita nak bina ayat hook. Tadi kita boleh minta contoh daripada ChatGPT, dia dah tunjukkan macam mana cara nak menghasilkan ayat-ayat hook. Yang kedua, masalah. Okay. Dan ini pun sama. Kita minta aja kalau kita jual apa. Contohlah kita menjual produk-produk untuk penjagaan muka. So kita akan minta skrip dari dekat ChatGPT, minta dia keluarkan satu skrip untuk masalah. Maksudnya kita buat semua sekali pun tak apa. Contoh hook, masalah, penyelesaian. Lepas tu demo ni yang kena buat video. Tapi dalam video tu semua kena ada. Okay. Solution macam ni contoh kan, problem. Masalah paling besar adalah kulit berminyak, jerawat dan tak hilang-hilang. Okay. Lepas tu apa solution dia? Sebab ni aku nak share serum ni. Bantu kontrol minyak dan jerawat. Lepas tu bila sampai kepada video, kita gunakan macam ni. Cuma 2 titik, absorb cepat. Ni ayat yang pendek lah, ringkas. Lepas tu call to action dia apa adalah korang boleh dapatkan dekat link di bio. Grab sekarang, stok adalah terhad. Okay. Dapat Ni formula lengkap yang formula video viral contoh yang lengkap. Kita ada hook, kita ada problem, kita ada solution, kita ada demo dan kita ada call to action. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada AI video generation. Okay. Tools yang dicadangkan ChatGPT untuk buat ayat. Yang kedua, untuk malam ni saya akan guna OmniFlow. Iaitu aplikasi daripada Google. Okay. Kepada pengguna Google berbayar, anda boleh guna, dia bagi 1,000 sebulan. Tetapi jika anda menggunakan akaun percuma, masih boleh guna Google Flow ataupun OmniFlow ni. Saya tak ingat berapa kredit yang dibagi. Ada siapa boleh bantu saya tak? Untuk akaun percuma, berapa kredit OmniFlow yang diberi untuk 1 hari? Kredit Google. Ada siapa boleh check untuk saya? OmniFlow. Dengar OmniFlow ni coach. Google Flow. OmniFlow tu dalam Google Flow. Macam yang hari tu. Dalam Google. 5,000 tiap bulan. Letakkan saya per 5,000. Di kat mana coach?
bulan dia kami ada 24 GB Pro. Yang Pro tu tak apa, tak maksud saya kredit dekat sini. Yang dekat huruf sini, kalau yang akaun percuma, dia akan tulis lah sini berapa kredit. Edit video 40 kredit. Kat sini saya tengok kredit ni ada berapa yang 10. 10 saja Setiap hari 10 50. Saya rasa 50 tu yang betul. 50 ke 60 lah kredit dia. Tapi untuk hasilkan video OmniFlow dia pakai 15 kredit satu kali, jana sekali video. So boleh buat beberapa ni lah, dalam 3, 4 lah, 4 video. So, saya 60 ataupun 50 macam tu. Untuk gambar saya cadangkan buat dekat CDP. Kan? Jangan buat image kat situ sebab nanti takut dia akan dapat akan rugi. Okay. So ChatGPT kita guna untuk buatkan dia punya script, prompt, image. OmniFlow kita akan guna untuk hasilkan video. Okay. Kita pakai dua ni, nak pakai lain pun boleh, tapi untuk malam ni kita belajar guna ChatGPT dan juga OmniFlow. Dia ada tulis kat situ, boleh beli terus. Dia boleh beli by credit saja. Yang terbaru ni dia boleh beli by credit. Kita nak beli berapa, kita bayar berapa. Okay, ciri-ciri utama auto subtitle, jana sari kata automatik dan tepat. Yang kedua, AI animation pergerakan dinamik tanpa keyframe, AI voice ataupun B-roll, suara realistik dan stop video pintar. Okey. Ini adalah contoh prompt yang baik dengan prompt yang buruk untuk menghasilkan prompt video sebagai contoh Yang ini sebagai contoh untuk demo produk. Prompt yang tak berapa yang bagus adalah sebagainya dia terlalu pendek. Terlalu umum, tiada arahan kamera, tiada mood. Maknanya dekat sini tulis make a video about a bag. Okay. Tapi untuk yang contoh yang baik adalah cinematic rotating shot of luxury leather bag on a glass podium, soft lighting studio, 4K commercial style. Dekat sini dia tulis specific lighting dan juga quality. Yang kedua, tutorial. A girl putting on makeup. Maksudnya kat sini dia tiada gaya visual, tiada cahaya dan tiada speed. Untuk tutorial yang baik adalah, ini contoh prompt dia adalah close up beauty tutorial, fast cut, applying lipstick, aesthetic, pastel background, soft light, ring light and vertical format. Dia ada detail action, dia ada gaya, ada format. Untuk storytelling pula, dalam video tu dia menggunakan man using a laptop feeling happy. Maksudnya dia emosi dia static, tak ada konteks cerita dan tak ada transition. Kalau contoh storytelling yang baik adalah POV, short typing on laptop, dramatic transition from dark room to bright sunrise, cinematic music 24 FPS. Okay. Transisi jelas, kontras emosi, arahan teknikal 24 FPS. FPS maksud dia frame per second. Yang ni yang tadilah teknik hook dan storytelling. Yang saya dah bagi 10 tadi. Okay. Sekarang ni kita nak buat video pendek. Masukkan subtitle jika perlu. Tambah CTA. Dan export video format TikTok. Saya tak akan buat masukkan dalam TikTok, tapi yang tu nanti anda boleh masuk sendiri. Okay, ni contoh prompt yang lengkap untuk produk demo.
Ni dia punya ni create dalam 50 second. Yang ni saya akan bagi letak dalam call message. Ni contoh untuk produk demo Boleh guna pakai tetapi kena ada step by step dah. Sebelum nak buat tu bukan sekadar kita copy paste tak edit kita kena ada benda yang kita kena letak. Saya akan tunjuk step by step. Ni saya bagi contoh dulu sekejap Ni pertama produk demo, tutorial, brand story. Kita pergi ke promo. Pergi testimoni. Ini semua kita boleh buat Okay, dapat semua? Saya dah bagi contoh-contoh tu. Sekarang kita akan buat video sebentar Okay. Sekarang apa yang kita buat adalah kita kena generate image dekat ChatGPT. So kita akan pergi kepada ChatGPT dahulu. Okay. Nak semua buka new chat. Semua ada gambar produk ataupun kalau tak ada, ada boleh ambil dekat Google, dapatkan satu gambar produk, apa-apa sahaja, tak kisah apa pun, dapatkan dan kita akan letakkan dia di dalam ChatGPT untuk kita hasilkan prompt. Okay. So sama-sama kita cari satu gambar, kalau ada gambar letak je gambar. Kalau tak ada, kita boleh create gambar sendiri pun. Nak create gambar terus pun boleh. Contoh saya nak create gambar kan. Okay. Saya tulis dekat dia. Contoh saya hasilkan image produk barangan iaitu nak jual apa hari ni Cuba bagi cadangan sikit saya nak jual apa hari ni. Boleh bagi cadangan? Nak suruh saya jual apa hari ni? Lipstick. Ikan bekuk. Okeylah kita jual lipstick Coach, yang ini untuk kita tak ada gambar ataupun kita letak gambar, Coach? Kalau ada gambar, just tekan je butang, kita tambah gambar, buatkan dia background. Kalau tak ada, yang macam cakap siapa yang ada minggu lepas kan, macam mana nak hasilkan gambar studio, buat macam tu. Kita letakkan dia satu. Dan sebab kita nak guna pakai, kita buatkan dia storyboard. Okay, dapatkan image dulu. Dapatkan image macam saya tak ada image, so saya akan minta dia keluarkan image. Jadi saya cakap hasilkan image produk barangan iaitu lipstick berwarna merah dengan luxury packaging theme. Hasilkan 3 image produk barangan. Okay. So, saya minta dia hasilkan 3 produk. 3 image produk untuk lipstick berwarna merah dengan luxury packaging theme. Tengok dia hasilkan. Saya minta semua buat saya tak nak buat seorang-seorang. Nanti kan kalau saya buat seorang-seorang, saya pandai seorang. Saya minta semua buat. Macam mana nak hasilkan daripada skeping gambar dijadikan video.
Wow. Dia dah siap bagi dah. Jika keping gambar, Lux Roach. Brand dia macam LV lah. Okay. Dapat semua dah dapat ke guys? Ya, apa yang boleh saya bantu? Prompt dia coach, prompt saya pakai biasa je. Prompt dia saya pakai biasa je. Simple je. Prompt saya yang tadi saya buat besar. Apa boleh saya bantu? Puan Jafrin. Jafrin. Prompt saya macam ni je. Puan Jafrin, apa boleh saya bantu? Ada soalan ke? Ellen, ada soalan ke? Semua okey ke? Kalau tak faham tanya terus, tanya. Jangan senyap je sebab kalau tidak saya anggap anda tahu. Saya ajar step by step ni. So untuk pertama, bila hasilkan gambar. Tengah kau email saja balik. Tak apa, okey pelan-pelan. So yang mana dah ready, type dekat in-call message, dah ready. Okay. Okay, Kak Su dah ready. Kak Su jangan buat ikan bekuk, kita buat lain sikit hari ni. Okay Kak Su hari ni kita keluar luar bidang. Ready coach? Ready? Okay, yang lain? Yang lain? Mak Javin. Saya tengah tunggu gambar ChatGPT. Okay, boleh. Dah, saya nak teropong yang lain. Siapa kita ni? Puan SM Dora. Ni saya baru perasan ni baru ni. Shiro X Gaming ni. Puan Nana dah ready. Puan Zamzarina okey. Puan Faiza ada. Okay, ready Okay, saya tak apa. Kalau nak guna pun boleh. Tak guna pun tak apa. Kalau macam saya cakap tadi, macam saya just tak pendapat, bagi dan saya buat je. Tak apa. Puan Javin. Macam saya cakap tadi, cuma saya nak tahu dah ready belum. Dah ready sebab kita nak pergi ke step seterusnya ni. Okay, ni sebelum kita buat video, kita nak dapatkan dulu kita punya barang. Bila barang dah ada, apa yang kita nak promote barang kita? Tak apa Puan Javin, macam saya cakap, kalau tak faham, boleh terus je tanya soalan. Yang mana saya rasa saya boleh jawab, saya akan jawab terus. Kalau tak boleh nanti, nanti saya teruskan, saya akan berfikir untuk mendapatkan jawapan yang betul. Tapi rasanya saya boleh jawab. Boleh je tanya soalan. Okay, lepas dah buat image macam ni, saya dah dapat image yang, kenapa saya minta 3 gambar? Sebab yang pertama adalah packaging. Coach, makanan je lah. Tak nak, Kak Su luar ada makanan. Produk. Contoh jam tangan ke Kak Su. Jam tangan ke, botol perfume ke, kita luar.
phone pun boleh Kak Su. Simple je. Kerja minyak masak ke lah. Boleh, mana-mana boleh. Terlalu pada luar skop Kak Su sebab nak Kak Su dah terer dah untuk buat makanan. Kita buat benda ni Kak Su. Tapi Kak Su boleh adapt benda yang sama untuk tukar kepada barang ikan bekuk Kak Su. Kita try something ni, okay? Kenapa saya minta 3? Sama, yang pertama adalah packaging dia untuk sebelum dia buka. Yang kedua, selepas dia buka. Yang ketiga adalah full package dia. Yang kita nampak penutup, buka dan kotak. Okay? Dapat So bila kita nak buat storyboard nanti kita nampak dia adalah sesuatu yang lengkap. Okay, yang ni image dah ada untuk produk. Sekarang kita nak buat, kalau ikut pada tajuk kita tadi, kita nak kena buat apa? Selepas kita buat ada produk, apa kita kena buat? Lepas ada produk, kita nak buat apa? Kita nak kena ada hook, problem, solution, demo. Dalam video tu, kita nak kena ada semua ni. Sekarang kita buat produk kecantikan. Okay. Ingat balik yang saya bagi tadi yang ni. Kita kena sediakan skrip dia lengkap. Maknanya skrip untuk hook, skrip untuk problem, skrip untuk solution dan skrip untuk demo. Yang kelima adalah call to action. So kita nak ada lima benda ni di dalam kita punya storyboard. So apa yang kita kena buat, kita kena letakkan dekat dalam kita punya ChatGPT. Minta dalam prompt, kita minta dia hasilkan prompt lengkap dengan strip hook problem solution demo dan CTA. Coach, yang tu tadi coach type dekat ChatGPT ke? Untuk ni saya nak type dekat ChatGPT. Sekejap Lupa nak pusing balik. Hasilkan prompt lengkap dengan skrip, hook, problem, solution, demo dan CTA. Okay. Prompt lengkap apa? Ayat dia tak habis ni. Hasilkan prompt lengkap apa? Prompt apa? Prompt untuk menjana video Omni Flash. Tajuk dia Omni Flash. Yang ni Saya bagi contoh kat situ lah. Okay. Yang ni dia dah keluar dah. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan scene 5. Okay. Cuma dekat sini, kalau boleh lah, jangan ada tulisan dalam video tu. Yang lebih baik. Jangan ada tulisan.
Contoh macam yang ni kan, scene satu saya, kalau saya tulis ultra reflective bla 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 bla, ada voice over. Okay, voice over ni nak kena bagi tahu dia gunakan bahasa Melayu Malaysia santai. Ataupun kalau ada jenis-jenis suara yang anda suka, contoh macam deep voice ke, ataupun nak suara tu lemah lembut ke, ataupun nak suara tu macam matang, bergantung kepada macam ni contoh text on screen. Kalau boleh jangan ada text on screen. Macam ni saya akan buang semua text on screen sebab saya tak suka text on screen. Sebab dia bagi saya akan mencacatkan saya punya video tu. Okay, dapat masa dah jana, sila baca dulu prompt. Jangan kita dapat je kita copy and paste. Saya bagi contoh. Untuk OmniFlash dia hanya adalah 10 saat. So kalau untuk 10 saat dekat sini kita cuma boleh guna untuk 2 scene sahaja. Okay. Okay. Okay, dah sampai step yang kedua ni, kita pergi step yang ketiga pula. Okay, saya nak copy 2 daripada 5. Saya ambil 2 dulu, dia punya prompt, scene dengan prompt ni. Okay. Saya copy lagi sekali. Saya pergi dekat bawah ni. Saya cakap ke dia, hasilkan storyboard. Menggunakan image lipstick tadi dan gunakan scene 1 dan 2 yang saya berikan. Okay. Lepas tu saya paste untuk scene 1, scene 2 ni dan saya akan buang text on screen. Saya tak nak text on screen. Okay. Okay. Kalau takut lipstick tadi tak keluar, so gambar tadi kita save dulu. Tekan gambar ni dan kita save. Kan? So kalau takut dia tak keluar, save dulu gambar ni dan kita attachkan dekat sini, add file. So saya letak gambar tu. Dapat Dapat ke saya kena perlahan lagi? Semua okey ke? Slow sikit je. Okey boleh. Setakat ni okey tak yang saya ajar ni? Dapat tangkap tak? Sebab kita pakai ni, kita baru sampai dekat sini je. Okey boleh Penting gambar produk kena ada. Okey. So yang ni saya dah letak kat situ. Dan saya hantar untuk dapatkan storyboard bergambar. Lupa lah. Storyboard bergambar. Sebab kita nak guna OmniFlash, dia tak sama macam Google Flow dulu. Tambah dekat depan tadi storyboard bergambar. Baru hantar. So dia akan hasilkan image bergambar. Maknanya storyboard tu dia akan masukkan ke dalam storyboard dan kita hanya perlu gunakan storyboard saja untuk menghasilkan dan kita tak perlu buat prompt panjang-panjang pun lepas ni.
So siapa-siapa yang ada ChatGPT Go, saya rasa anda tak ada masalah untuk gunakan beberapa keping gambar masuk dan upload. Tapi kalau yang pakai yang percuma, mungkin ada kuota. Kak Su hantar buat perfume, buat Liza buat lipstick. Ni buat Liza buat minyak apa ni? Minyak urut buat baju kurung. Okay, nampak? Kenapa tak? Saya punya dah ready. Saya download dulu. Okay. Untuk storyboard saya sudah ready. Dah siap ke storyboard? Di situ buat. Tengah-tengah buat. Okay. Sufi tu buat apa? Dapat tangkap tak? Boleh buat tak? Kalau tak boleh bagi tahu terus terang, jangan malu-malu, tak apa. Kita nak belajar sama-sama. Okay, berapa orang dah ready? Kalau dah ready, type ready. Saya nak tengok berapa orang dah ready, dah siap. Dia type dekat yang call message, dah siap. Dah siap, coach. Okay, dapat semua? Dah ready semua? Boleh kita pergi jalan ke seterusnya? Okay, sekarang kita lompat pergi kepada Google Flow kita, iaitu tempat kita menjanakan video. Untuk siapa yang tak pernah guna Google Flow, okay, step pertama, nak buka Google Flow kat mana? Pergi dekat Google, type Google Flow. Lepas tu, dekat atas sekali dia akan keluar Google Flow, AI Creative Studio for Studio Image and Custom Tools. Klik je ni. Okay. Klik je ni, dia akan keluar macam ni, dia punya interface. Okay, ni interface depan dia. Dekat sebelah sini ada bar bawah ni. Klik bar yang pertama. Dia akan pergi ke sini dan try OmniFlow. Okay, dia akan keluarlah beberapa kat depan ni. Sepatutnya ada satu lagi kita keluar macam pop-up. Dan pop-up ni satu lagi. Just tekan je, got it. Okay. So, apa yang perlu kita buat kat sini? Anda nampak kan dekat sini, ini storyboard. Ini contoh storyboard yang saya dah pernah buat. Storyboard, sebelah ni hasil image dia.
Ni. Ni. Ni video. Ha. Ni contoh daripada storyboard je. Kita tak perlu buat satu persatu, tak perlu. Daripada apa yang kita ada, satu storyboard tu kita boleh hasilkan terus video. Okay. Sekarang, kat mana course Google Flow banyak yang keluar. Yang ni, dia tulis, bila kita tekan dia Google Flow, kat Google, cari kat Google Flow, dia akan, kat atas ni dia akan tulis Google Labs. Punya atas tu Google Labs. Ada gambar tabung uji ni. Tak apa Puan Javin, jangan risau. At least take note. Take note apa yang saya ajar ni. So nanti boleh tanya dalam grup. Jangan segan tanya dalam grup Boleh tanya je. Okay, tekan Google Flow ni. Dia akan pergi ke Google Flow yang ni lah. Dia ada dua. Satu OmniFlash, satu lagi Google Flow biasa. Tapi kita nak pakai Google, kita nak pakai OmniFlash. Okay, dapat Bila dah keluar macam ni, dekat bawah Explore Tools ni, dia akan ada ataupun get started lah yang gambar tengah bergerak ni, cari dekat box putih ni. Bawah dia ada bar yang tengah bergerak ni untuk dia tukar image. So ambil yang mula-mula sekali, yang bar pertama tu, tekan dan klik try Omni now. Okay. So dia akan pergi dekat sini. Dia keluar beberapa pop-up lah. Kalau baru buka, dia akan keluar beberapa pop-up. Tekan je, tekan and then go read. Yang ni. So apa yang kita kena buat kat sini adalah, yang pertama, klik dekat sini. Dia akan keluar dekat sini upload media. Sebab kita nak upload gambar storyboard kita tadi. So kita tekan je upload media. Dia akan pergi kepada dan download tadi. Saya ambil contoh yang ni, saya download yang ni. So dia akan uploadkan saya punya image yang saya gunakan. Okay Puan Javrin. Okay, ni image yang saya akan gunakan. Bila dia keluar macam ni, dekat bawah ni ada add to prompt. Okay, bila tekan add to prompt, dia akan automatic masuk, tak apa, pelan-pelan belajar. Masuk dekat sini. Dekat bahagian untuk kita letakkan prompt, nak letakkan apa-apalah kat situ. Okay, yang kedua, sebelum kita tengok dekat sini. Yang ni, tekan sini. Okay. Kalau kita nak buat image pun boleh, kat sini tekan image. Tapi kalau sekarang kita nak buat video, tekan image. Kita buat video. Dan kalau kita ada beberapa keping gambar, kita boleh letak aja dekat sini dan upload je. Gunakan ingredient 16:9. Satu video Jangan pakai 4. Nanti habis. Kat sini dia akan keluar generate will use 15 credit. Kita ambil 10 saat, dia akan guna 15 credit. Okay. Yang ni setting yang kena betul. Jangan tekan 4. Nanti dari 60 kredit. Tekan satu je. Okay. Yang ni kita pakai OmniFlash. Okay. Dan kita tekan dekat video bawah ni balik. Tekan. Dia akan tutup balik. Okay. Dekat sini yang kita cakap the magic happen dekat sini. Okay. Hasilkan video mengikut story board ini. Jangan ubah apa-apa selain daripada yang saya minta. Okay. Ni penting. Ayat terakhir tu. Okay. Ni hasilkan video mengikut storyboard ini.
Jangan ubah apa-apa selain daripada apa yang saya minta. Okay. Okay, dapat ayat tu saya dah letak dalam tu. Bila dah selesai, dah tengok gambar betul, kita pilih, setting video dah betul, kita dah minta apa yang kita suruh minta dan tekan submit. Dan kita tunggu hasil generation video. Boleh Kak Su, tak ada masalah. Kak Su punya pun dah okey dah tu. Macam tadi saya akan buat 2 sebab saya nak dapatkan 30 saat, nak buat 3 ke, nak buat 2 ke. Sebab dia cuma 10 saat. Ingat 10 saat saja untuk OmniFlow. So kita tunggu video generation dia keluar. Dah dapat ke semua? Ada yang dah start video? Okay, kita tengok video yang saya buat tadi. Masih mencari lipstik merah yang nampak mahal, tahan lama, dan buat semua orang berpaling melihat? Kebanyakan lipstik cepat pudar, membuat bibir kering, dan gagal memberikan penampilan. So, dekat sini dia dah siap tapi saya tak puas hati. Masih mencari lipstik merah yang nampak mahal, tahan lama, dan buat semua orang berpaling melihat? Kebanyakan lipstik cepat pudar, membuat bibir kering, dan gagal memberikan penampilan. Gagal, video ni Masih gagal. mencari lipstik merah yang nampak mahal, tahan lama, dan buat semua orang berpaling melihat? Kebanyakan lipstik cepat pudar, membuat bibir kering, dan gagal memberikan penampilan. Okay. Apa jadi kat video ni? Apa masalah video ni? Cuba kita bincangkan. Apa yang tak jadi dekat video ni? Dia macam tu dia tak habis. Satu dia gunakan bahasa Melayu Indonesia. Lepas tu sebutan dia terlalu cepat. Macam mana kita nak tu? Macam ni kan saya tak nak ada tulisan. Tiba-tiba dia still ada kat tulisan kat bawah tu. Maksudnya saya dah buang tadi. Buat yang ni saya buat kan, tapi kalau nak letak dekat TikTok kena pakai 916. Kalau nak buat kat TikTok kena pakai 916 sebab untuk Reels dengan Instagram ke apa-apa Reels dia menggunakan 916. Saya lupa nak bagi tahu tadi. Macam ni saya nak tunjuk buat video je. So kalau untuk video betul yang lengkap gunakan 916 untuk TikTok. Dia bercakap terlalu laju dan tidak menggunakan bahasa Melayu Malaysia. So kita kena buat balik. Tak balik. Minta lagi sekali. Inilah AI. Maknanya tak sekali buat dia boleh jadi. So dia akan ada beberapa masalah yang kita kena perbaiki.
hasilkan video kita panggil produk dan produk mengikut story yang telah disediakan. Okay. Gunakan bahasa Melayu Malaysia santai. Jangan ubah. Ni yang penting ayat ni Jangan ubah apa-apa selain daripada apa yang saya minta. Okay. Okay, so saya minta dia betulkan saya nak sudah pakai bahasa Melayu santai. Bahasa Melayu Malaysia santai So saya rasa dia punya dialog akan jadi tak cukup. Rasa teks ni terlalu panjang. Sekejap Macam mana nak copy gambar nak masukkan gambar ke nak copy? Copy nak letak dekat mana tu Puan Liza? Nak masukkan gambar dekat Google Flow tu. Macam mana Oh, dah pula. tekan upload. Apa? Dekat bawah ni. Pada mula-mula tadi dia ada sekejap. Sekejap saya copy dulu. Okay. Macam ni. Ni, tekan ni. Tekan tambah dulu. Lepas tu sini dia akan keluar upload media. Tekan sini. Dia akan pergi ke download yang kita dah download tadi kat situ. Pilihlah nak gambar yang mana satu. Contoh ni, tekan je ni. Dia akan masuk. Open. Dia akan masuk. Kita akan keluar kat sini. Selepas keluar gambar kat sini, bawah dia ada add to prompt. Kalau gambar dah keluar kat sini, add to prompt. Paste. Saya lupa. Saya tak nak dia keluar teks. Okay. Dapat Puan Liza? Sekejap, tengah cuba. Buat pakai telefon. Oh, okay. So bila kat sini kita tulis balik prompt ni, hasilkan video iklan produk mengikut storyboard yang telah disediakan. Gunakan bahasa Melayu santai, bahasa Melayu Malaysia santai. Jangan ada teks on screen, jangan ubah apa-apa selain daripada apa yang saya minta. Okay, saya lupa saya nak suruh pendekkan sikit dia punya ni, tapi tak apalah. Kita test dulu. Okay. Bila dah ready, semua dah ada, gambar dah ada, prompt dah ada, setting dah betul. Terus kalau kita nak buat untuk TikTok Reel, kita tekan 916 916. Kita buat video 916. Kalau untuk buat YouTube, kena pakai 169.
Muhammad Izam je dah siap lah. Muhammad Izam ni contoh yang dah siap lah. Walaupun kita menggunakan prompt yang sama, dia akan berbeza. Dah kenapa pula gambar lelaki? Takkan lelaki pakai lipstick? Allah. Hai. Dah kenapa jadi air pula? Aduhai, letihnya rasa. Lain macam rasa dia. Memang power lah. Energy Extra memang on balik. Cuba try test. Garanti tak menyesal. Energy Extra. Kenapa? Kenapa? Kelakar betul lah. Apa dah jadi ni? Jauh betul dia lari. Sorry AI gila. Saya okey, cuma saya tergelak. Saya buat lipstick tiba-tiba dia keluar minuman. Jauh betul dia lari. Tapi itu pun antara contoh yang terbaik sebenarnya. Minuman tu, kalau kita jual minuman, and then itu adalah contoh video terbaik. Siap dia jogging, dia tambah tenaga, muka dia penat. Tapi ni memang antara contoh. Aduhai, letihnya rasa. Lain macam rasa dia. Memang power lah. Energy Extra memang on balik. Cuba try test. Garanti tak menyesal. Energy Extra. Kalau sambung lagi ni best. Tapi kita bukan nak buat minuman ekstra. Kita tengah buat lipstick. Mungkin macam tu lah cabaran keseorangan tu. Hai, saya pun begitulah untuk minta buat stress. Tapi kau sangat membantu step by step ni. Dia sebenarnya kalau cakap jangan kena rajin lah, rajin. Kalau kita biasa buat, ChatGPT kita tu dia akan tolong kita banyak. Ada something wrong. Kena retry. Ataukah sebab saya tukar jadi kecil dia pula dia jadi macam ni. Tapi sepatutnya tak ada masalah. Kalau tanya saya, sepatutnya dia ikut je benda yang kita minta sebab kita tak ada minta apa bukan pun. Okay, sambil tu saya tunjuk contoh Puan Faizam ni. So kita tengok Puan Faizam ni, tengok sama-sama.
Okay. Okay, kita tengok Muhammad Izam ni 3 ikon keindahan, velvet matte yang Cuma dia tak ada menawan, suara lah. satin elegance yang sophisticated, royal shine yang mempesonakan. Serlahkan kejelitaan anda. Nampak cantik video dia. 3 Video ikon lengkap. keindahan, velvet matte yang menawan, satin elegance yang sophisticated, royal shine yang mempesonakan. Serlahkan kejelitaan anda. Video dia lengkap. Cuma dia belum buat. Tadi kita macam saya cakap tadi, saya pecahkan dua. Saya nak dapatkan dia 20 saat. So 10 saat pertama dan 10 saat kedua dan 10 saat ketiga untuk dapatkan dia punya sampai CTA call. Jangan terlalu panjang sangat. Tapi yang ni dah okey. Kalau tanya saya, this is a good sample. Dan saya tadi saya punya video tak jadi. Jadi tapi dia tak sampai. Itu cabaran AI lah. Cabaran AI ni macam saya cakap dia kadang-kadang dia okey, dia buat sekali tu jadi. Kadang bila kita buat 3 kali 4 kali pun tak jadi. Bila contoh saya bagi contoh. Kalau kita buat satu video, lebih pada 3 kali dah tak jadi, stop dulu. Stop create video. Pergi buat benda lain dulu. Jangan buat video lagi. Sebab apa? Dia tak akan mendatangkan apa-apa perubahan. Sebab apa? Dia gila. Masa tu kita panggil, dia tengah ada masalah komunikasi dengan kita. So kita boleh stop dulu. Dia pun dah jadi. Ni saya cakap video yang ketiga saya buat ni pun sama tak? Aduh, pening kepala betul lah nak pilih baju ni. Semua macam dah tak muat je. Nak kena cari produk yang betul-betul. Wah, rasa kak? Rasalah. Rahsia saya berbulah. Rahsia saya baru dan Dia dah gila lagi. So tak apa. Kita tukarkan dia jadi. Ni last saya buat pakai video gambar ni. Lepas ni saya tak nak buat pakai ni. Kita tukar lagi. Tapi saya tukar dia jadi 16.9. Saya takut dia sebab tu dia jadi tak betul. First jadi, kedua tak jadi, ketiga tak jadi. Kita tengok yang keempat. Apa kejadian dia yang terakhir. Harap dia okey. Yang lain okey ke buat? Jadi tak? Saya tertanya-tanya kenapa tak ada suara semua video. Yang mana dalam grup boleh share dalam grup. So saya nak tunjuk Puan Shirley punya video. Cup is a blend of comfort and inspiration. Because the best moments begin with great coffee. Ni Puan Shirley punya video. Every morning begins with a Kedai moment kopi. worth savoring. Produk kopi Every dia. cup is a blend of comfort and inspiration. Because the best moments Puan begin dia? with great coffee. Ni produk katsu kita. Rizal minyak bidara. masalah saraf. Kenapa Badan saya tak ada lenguh. sound, Urut pun masih tak lega. Bila badan selalu sakit, kerja terganggu, tidur pun tak lena. Okey Kak Su. Video-video yang ni semua tak ada sound Muhammad Izzah ada sound tak video ni sebenarnya? Kenapa dekat saya tak ada video, tak ada sound Dekat saya tak keluar sound 3 ikon keindahan, Oh velvet okey, matte. kejap. Saya tahu kenapa. Okey, salah saya.
Tiga ikon keindahan, velvet matte yang menawan, satin elegance yang sophisticated, royal shine yang mempesonakan. Serlahkan kejelitaan anda. Okay, ngam. Every morning begins with a moment worth savoring. Every cup is a blend of comfort and inspiration. Because the best moments begin with great coffee. Masalah saraf. Badan lenguh. Urut pun masih tak lega. Bila badan selalu sakit, kerja terganggu, tidur pun tak lena. Okay, ngam. Baru saya silap sebab tadi saya tak ni. Dia memang gila lah. Dia jadi cokodap. Tak syok betul lah, putus mood. Chill bro, try lah Chokodap. Biskut ni tak senang lembik tau. Nak lagi? Ambil je lagi. Chokodap, pilihan terbaik semua. Allah Akbar. Saya dah buat 3 iklan dah. Makanan, minuman. Apa lagi tadi? Aduh, Allah Akbar. Kelakar lah ini. Jadi apa tadi? Minuman. Lepas tu perfume badat, perfume. And then dia keluar cokodap. Tapi banyak-banyak ni saya rasa cokodap ni paling best. Tak syok betul lah, putus mood. Chill bro, try lah Chokodap. Biskut ni tak senang lembik tau. Nak lagi? Ambil je lagi. Chokodap, pilihan terbaik semua. Lengkap. Allah Akbar. Aduh. Dia minum ketum tadi ni. Allah Akbar. Tapi kalau tanya saya tadi, dia dah okey dah. Untuk iklan lain yang kita minta, lain dia buat. Okey. Betul lah coach. Saya minta lain-lain dia abang. Coach, Google Flow ni boleh try berapa kali yang paling banyak. Dia ikut pada kredit. Macam saya tadi ada balance untuk ni, saya ada balance lagi 650 kredit. Kredit tu dekat sini yang tadi saya tunjuk ni. Nampak kat sini. Dia tekan huruf nama kat sini. Sini kan tulis Pro. Kalau tak ada Pro, dia tak ada Pro lah. Dia tekan nama je. So kat sini tekan sini, dia akan keluar kredit berapa. Ni jumlah kredit yang ada. Kalau contoh nak beli kredit, tekan je. Situ, nak beli kredit berapa. Tak ada kan boleh. Tapi dia ada limit. Dia ada limit dia. Dia akan jadi macam 50 ke 60 itu. Untuk 1 hari. Yang itu kena tengok. Tekan tadi get AI credit. Kan dia ada jual ikut kredit. Kita nak beli kredit berapa. Saya dekat saya tak nampak. So saya refresh balik. Saya buat baru. Ya betul. Dia dalam Google Flow je. Macam ni. Bila kita buka Google Flow. Volume. Nampak yang gambar yang pertama ni. Gambar orang naik kereta oren ni. Dekat bawah ni dia ada tulis, dia ada bar tau. Dia garisan bar ni, dia bar yang pertama tu tekan, dia akan pergi Omni Now. Try Omni Now, tekan sini. Dia akan masuk dekat sini. Masuk kat sini, kita guna je gambar tadi. Silakan. Buat sekali last
Pilih, tengok semua, okey tak okey. Post, submit. Okay, kita buat Tengok last, tengok jadi tak jadi. Kadang-kadang video ni kita tak perlu buat dia serius. Mungkin kita boleh buat macam kelakar-kelakar sikit pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita tak video tu viral. Apa yang kita perlu buat video tu jadi viral? Macam tadi kan ada humor sense sikit dalam video tu. Maknanya kita ada emosi. Macam tadi kan, video penat ni kan. Penat lah dia kan. So, dekat situ dia dah nampak. Memang dah tak, saya punya ni memang tak boleh buat video. Tak mengikut arahan. Dia dah jadi kopi pula. Kita tengoklah apa dia jadi. Fuh, memang kau. Pagi tadi cepat dan senang nak bancuh. Memang recommended. Dapatkan segera kopi kau-kau Aisyah. Dah siap CTA dia buat. Ni dah siap dengan CTA. Dia tak sampai kat situ lagi, dia dah sampai dulu. Aduh. Saya minta maaf sebab dia dah memang tak ngikut kata dah. Dia dah buat ikut pandai-pandai dia. Saya rasa saya kena buat image lain dulu. So saya buat dulu yang lain. Sambung tadi saya buat untuk tinggi 3. Sambung 3, scene 3 dan 4, hasilkan storyboard bergambar untuk dijadikan video Omni Dash 10 saat. Okay. Jangan ada text on screen. Okay, ni saya buat terus scene 3 dengan 4 sebab scene 1, 2 tadi yang mula-mula je jadi, yang 3 kemudian tu langsung dah jadi iklan lain. So saya cuba buat untuk iklan baru tapi benda yang sama. Tengok hasil dia. Tak apa Puan Yana, tak apa. Video tak habis tak apa. Ini kita just try kan. Don't worry. Saya share sikit Puan Nana kita. Sekejap
Masih mencari beg yang bergaya? Kebanyakan beg hanya sesuai untuk satu gaya sahaja. Ada yang cantik, tetapi kini hadir Black and White Summer Collection. Mudah dipadankan dengan pelbagai. Okay. Tampil segak bergaya bersama koleksi kurta eksklusif kami. Rekaan moden, kualiti premium, sesuai untuk setiap pahlawan moden. Suara tak keluar. Ni pakai Omniflash ke? Umi? Dia push. Tak keluar suara. Ada letak dalam tu ada dialog tak? Voice over ada? Saya hantar satu lagi yang kat bawah tu, dia keluar pula suara. Push. Okay, tak apa. Tahan lama nak bibir cantik dan sihat? Nuraisa Collagen Lipstick ada. Tahan lama nak bibir cantik dan sihat? Nuraisa Collagen Lipstick ada. Tahan lama nak bibir cantik dan sihat? Nuraisa Collagen Lipstick ada. Tahan lama nak bibir cantik dan sihat? Nuraisa Collagen Lipstick. Dia jadi 3 saat je. Itulah push. Okay. Sekejap dia punya, saya punya ni dah ada. Oh, saya upload untuk video yang baru. Step dia, masukkan image dahulu. Letak prompt. Okay. So kalau dia jadi, kita kena gabungkan video tu. Macam mana nak gabungkan video pula? Sekejap lagi saya tunjuk. Tapi dua-dua video tu kena dekat dalam ni lah, baru kita boleh gabungkan dia. Video pertama, video kedua, macam saya cakap tadi kan, video yang saya buat tu, yang pertama tadi untuk scene 1, scene 2. Saya nak kena gabungkan scene 3 ke 4 masuk ke dalam video scene 1 dan 2. Tapi ni pun saya silap ni sebab ni 9-16. Atau saya buat tadi 16-9.
Okay, dia dah siap. Ni dia guna gambar produk yang betul. Kini hadir lipstik merah premium, memberikan warna pekat, kemasan mewah, dan keselesaan sepanjang hari. Okay. Nampak ah? Ini dia jadi tapi setiap bahasa Melayu dia Kini hadir lipstik merah premium, memberikan warna pekat, kemasan mewah, dan keselesaan sepanjang hari. Okay, yang ni macam tadi, kalau kita ikut pada step dia tadi, yang awal-awal kita ada apa? Kita ada hook. Yang kedua kita ada problem. Ketiga kita ada solution. 4 kita ada demo. So, dekat sini tadi saya dah buat video pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Dah ada. Sekarang saya nak buat video yang terakhir untuk call to action. So, saya akan minta ke dia. Kat ChatGPT tadi Kita pergi ChatGPT balik. Saya minta dia. Hasilkan scene kelima. Hasilkan storyboard scene 5. Lengkap. Okay. Total balik tak apa. Spelling kalau salah sikit tak apa, jangan risau. ChatGPT dia faham. Depan ke belakang, belakang ke depan, tak ada masalah. So kita tunggu image tu siap. Nanti kita akan gabungkan. Okay, dah siap. Kita pergi ke flow untuk buat yang terakhir. Uploadkan gambar. Kalau kita nak gambar wajah yang sama, kita kena bagi tahu dekat kita punya ChatGPT so dia kekalkan image daripada awal hingga akhir untuk image wajah yang sama.
Okay. Dapat Boleh ke ni? Kalau buat sendiri pandai ke? Boleh. Janganlah kata tak boleh. Boleh tu kena pelan-pelan. Nanti Puan Jabrin tak faham, boleh tanya dalam grup sebab saya faham macam Puan mungkin sepatutnya dah lama masuk grup tapi dah tertinggal. Kena cuba, kena cuba. Nanti tak faham boleh tanya kawan-kawan dalam ni. Kalau tak faham dengan kawan-kawan dalam tu tanya, kalau tak faham pun tak apa je, tanya dalam grup je. Ramai yang boleh membantu. Nanti try coach. Kenapa dah habis kuota ke? Tak, dalam grup support kita sediakan tu, jangan tanya pukul 11 malam ke atas lah. Nanti saya akan jawab. Tapi kalau saya masih belum tidur, saya akan jawab lah. Dia dah jadi Maggi. Nampak tu, dia dah gila lagi. Dia jadi Maggi. Sejak bila lah buat iklan Maggi? Maggi Mee Kari is a true Malaysian legend, enjoyed by busy workers and students alike. Founded by Julius Maggi to fight malnutrition, it remains a national favorite today. Like and subscribe for more stories. Tahniah lah malam ni. Dia buat iklan Maggi. Ni mesti sebab saya tak bagi Kak Su buat makanan tadi. Dia bagi saya buat makanan je ni. Maggi Mee Kari is a true Malaysian legend, enjoyed by busy workers and students alike. Founded by Julius Maggi to fight malnutrition, it remains a national favorite today. Like and subscribe for more stories. Kalau online mudah blur dan lost. Tapi sebenarnya online ni lagi better lah untuk nak belajar sebab saya ajar ni satu step by step. Okay. So saya tak tahu macam mana saya nak gabung video saya. Sebab satu video 16.9, satu 9.16, lepas tu 9.16 dia jadi Maggi pula. Saya tak dapat video penuh. So senang saya bagi contoh lah. Saya pakai video yang Chokodap tadi lah. Okay. Tak kena biasakan Puan Jabrin. Jangan malu, jangan segan. Kat dalam ni saya rasa dalam ni grup ni dia ada yang even kita ada anak Puan Zila, budak lagi pun ada. Tak syok betul lah, putus mood. Chill bro, Harapan try lah saya Chokodap. sebagai Biskut ni contoh. tak senang lembik tau. Nak lagi? Ambil je lagi. Chokodap, pilihan terbaik semua. Okay, ini contoh yang dah siap. Sebab saya buat dah banyak kali pun dia dah jadi. Okay, ni contoh dah siap. Lepas tu kita letak je dekat kita punya desktop tu dan kita gunakan untuk CTA. Yang ni mungkin boleh tambah sikit untuk CTA dia. Saya nak tunjuk pun tak boleh sebab saya punya video dah berterabur. Kejap jadi lipstick, kejap jadi coklat, kejap jadi air, jadi perfume. Last kali jadi Maggi. Saya pun dah tak tahu macam mana nak buat dah. Betul-betul dia lari habis. Saya tak stres, cuma saya tergelak sebab yelah macam saya buat kelas ni saya open kat luar. So kalau dalam kelas ni memang kita buat kita je, saya okey. Tapi bila buat kat luar dia tak jadi, so saya rasa malu lah sebab orang lain buat pun okey. Saya buat okey tapi dia jadi yang lain. Google AI saya ada masalah. Ataupun satu lagi kita guna macam ni lah. Kita ada cara-cara dia, jangan risau. Jangan risau. Kita buat dia. Kita kasih jadi
Okay, kita buat lagi sekali. Kita bagi jadi. Kita bagi jadi Okay. Ni salah satu cara lagi. Harap dia jadi Okay, kita gabungkan semua gambar, kita jadikan satu. Kita buat format 9:16. So video ni akan jadi kalau ada voice over dia akan jadi tak cukup lah. Harap dia jadilah. Jangan dia jadi jangan jadi tadi kopi, perfume, coklat, Maggi. Kalau dia keluar lagi bukan-bukan kali ni saya pun tak tahu lah. Harap dia ngikut lah. Kasih jadi. Last. Tengok. Lagi 5 minit lagi nak habis. Saya minta maaf sebab video hari ni dia tak menjadi jalan yang betul. Dia tidak mengikut arahan. Saya minta maaf. Tapi apa yang cuba saya nak sampaikan, buat praktis. Praktis selalu. Video ni seronok nak buat kalau kita selalu buat. Selain pada kita boleh mempromosikan produk-produk kita dekat dalam TikTok ataupun Shopee ataupun di platform-platform lain, dia akan menjadi memudahkan kita. Sebab macam yang Coach Anik cakap, untuk buat satu video kos dia sangat tinggi. Even walaupun kalau kita menggunakan AI, video kita yang gunakan AI itu pun sebenarnya memerlukan kos kita keluar. Tetapi dia adalah jauh lebih rendah daripada kita mengeluarkan untuk suruh orang buat video. Dan kita tahu apa yang kita nak. Kita hanya perlukan bantuan daripada AI juga untuk dapatkan teknik-teknik yang betul. Okay. Dia dah ready, dah jadi lipstick, kita tengok apa dia jadi. Masih mencari lipstik merah yang nampak mahal, tapi cepat pudar dan buat bibir kering? Jangan risau, ini penyelesaiannya. Memang nampak sangat eksklusif. Teksturnya memang sangat best. Baru dia dapat branding dia betul. Gambar dia pun cantik. Cuma dia tak dapat nak buat call to action. Sebab apa? Dia dah sampai, video dia sampai kat situ. Ni salah satu lagi cara masukkan semua imej-imej yang ada, dia akan buat pergerakan terus. Jadi saya nak buat satu-satu, nak jadikan dia 30 saat. So yang ni dah boleh guna pakai. Dan kalau kita nak download, tekan je kat sini untuk download. Contoh download. Saya download. Saya pun share lah dalam grup saya. Alhamdulillah, yang terakhir dia jadi. Okay, dapat Okay, bila kita dah siap, contohlah dah siap semua, dah download, dan then kita pergi ke TikTok dan kita perlu upload. Ingat bila kita nak upload satu video konten kita yang menggunakan AI, kita perlu klik dekat bahagian sekejap dia ada satu dekat bahagian tu untuk more option dan tulis tu adalah AI generated content. Supaya video tu tidaklah kita kena violation. Sebab dalam TikTok dia ada dia punya sendiri punya AI dan dia boleh detect adalah video tu adakah dia AI ataupun bukan. So kita pilih je AI generated content. Kalau nak dapat advertise secara percuma,
Yang dekat situ nanti kita kena pilih untuk bagi periklanan percuma daripada TikTok. Saya nak tunjuk pun tak nampak. Tapi dia ada satu tulis situ untuk iklan 365 hari. Kita boleh gunakan tu, TikTok akan iklankan kita punya tu selama 365 hari ataupun kita boleh buat tambahan lagi. Bergantung kepada kita. Okay, dapat? Dapat belajar sesuatu hari ni? Saya pun tak jangka. Hari ni Dapat coach. dapat Untuk orang baru okey ke? Saya minta maaf sebab hari ni video saya tak menjadi. Last sekali baru jadi tadi. Dan dia perfect terus. Dia dapat image yang saya buat dengan dialog yang saya buat. Dia okey, cun dia terus. Cuma dia tak sampai CTA. Okey. Sebelum saya nak ending, saya nak bagi tahu lah. Okey, kepada peserta-peserta baru yang mana belum join Master AI, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana masuk live untuk live coaching saya malam ni. So untuk minggu depan pun kita akan ada lagi sesi kelas percuma. Untuk bulan ni kita akan push untuk sesi kelas percuma di mana jika ada anda berminat untuk belajar next level, silalah masuk Master AI untuk RM99 setahun. So banyak yang anda boleh belajar. Tapi macam saya cakap tadi, kena praktis. Jangan risau, group support kita saya akan support dalam tu insyaAllah 24/7 kecuali bila saya ada outstation ataupun saya berada di luar kawasan saja. Saya mungkin akan jawab tapi mungkin akan lambat sikit. Macam biasa, macam yang mereka-mereka yang dah ada dalam grup saya, dia tahulah macam mana saya akan respon ataupun kau Azhar akan respon. Sebab saya pagi ada kerja hakiki yang lain tapi saya akan cuba respon sebaik mungkin, secepat mungkin. Dari segi teknikal, saya lah yang akan bantu teknikal. Okay. Terima kasih semua yang dah masuk. Thank you for your support. Thank you for your tak apa. Puan Jaf, jangan risau. Saya okey. Saya lagi suka kalau anda kata kita tak tahu, terus terang cakap kita tak tahu tapi nak mencuba. Yang itu saya lagi suka. Sebab saya lagi suka ajar orang yang nak belajar. Okay? Jangan risau. Dekat dalam group support jangan risau. Semua okey. Semua orangnya okey-okey. Kadang-kadang saya tak sempat jawab, Kak Su dah tolong jawab dah. Kak Su antara orang yang paling aktif lah. Boleh. Okey semua, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam next week kita akan belajar landing page. Yang ni saya cadangkan cuba cari kawan-kawan yang betul-betul berniaga memerlukan landing page untuk dia gerak lebih pantas. Okay, next week antara yang paling best. Kalau tanya saya, yang paling senang untuk orang faham, paling mudah. Lepas tu macam mana nak publish pun saya akan ajar. Kita akan gunakan 2-3 jenis aplikasi. Okay guys, terima kasih banyak. Berjumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.